tuan-tuan berkenaan dengan ayat 1000 dinar. Saya telah mengamalkan ayat ini banyak tahun dah. Dia kurang dalam 30 tahun. Untuk guru saya beritahu, bolehlah ijazahkan kalau dah saya tamat mengamalkannya 1 tahun. Sekarang ni dah 30 tahun dah saya amal ayat ni. Jadi banyak kebaikan-kebaikan. Ayat ini, ayat dipanggil ayat 1000 dinar ni adalah dalam sejarah dia. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat ini hendaklah diamalkan je selepas waktu subuh ataupun selepas waktu maghrib. Kita amalkan ini kerana kita mencari dia punya hikmat ayat, ataupun kita panggil mukjizat Al-Quran. Jadi kita amallah ayat ni kerana Allah semata-mata, iaitu makna dia wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan kepada dia kelepasan, rilis masalah-masalah dia selesai. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi kepadanya rezeki yang tak tersangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan kepada dia mudah, selesai masalah. Innallaha balighu amri. Allah menyampai semua hajat-hajat dia. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Sesungguhnya Allah menjadikan sesuatu itu ada kadarnya, Jadi kita amallah ayat ini mengikut bilangan nama kita. Kalau nama kita Abdul Aziz, Ain, Ba, Dal, Alif, Lam, Ain, Zal, Ya, Zal. Maksudnya 9 huruf. Jadi saya kena baca 9 kali selepas sembahyang subuh ataupun selepas sembahyang maghrib. Tiap-tiap hari buat. Kalau nama kita terlalu panjang, jadi kita ambil yang pendek sekali. Kita ambil yang pendek yang biasa orang sebut. Misalnya panjang sangat, kan? Orang panggil Din. Kita Dal, Ya, Nun. 3 kali lah kita baca. Kita baca ayat tadi ni 3 kali. Ayat surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Kita amal. Kadang-kadang orang buat ayat ni untuk buat pelari. Tulis dekat tu, digantung dekat pintu kedai sebagainya. Bukan tak boleh, tetapi dia tak kena cara dia. Yang kena cara itu ialah kita amalkan dalam hati kita. Kita tawakal pada Allah, kita takwa pada Allah. Kalau kita takwa pada Allah Ta'ala, kita akan dapat rezeki yang mudah, kan? Jadi bila kita amalkan ayat ni, jadi sentiasa Allah Ta'ala mendorong kita jadi manusia yang bertakwa. Bila bertakwa, Allah Ta'ala akan janjikan rezeki yang tak terkira, tak tersangka-sangka. Kemudian Allah akan mendorongkan kita ni supaya kita hanya bertawakal hanya pada Allah. Baru Allah menyampaikan segala hajat-hajat kita. Kan? Jadi kita amal, kita buat amal. Selepas kita beramal tu lebih kurang dalam 1 minggu ataupun 2 minggu kita beramal dengan ayat ini, kan? Kita akan mendapat berbagai-bagai cubaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cubaan ni yang ringan-ringan, yang simple. Yang simple saja, yang ringan-ringan. Bila kita katalah contoh, kita menaik kereta lah, kita naik kereta sampai satu tempat tu, kereta kita kehabisan minyak, rosak lah sebagainya, kan? Jadi macam mana nak buat? Di sinilah kita perlukan tawakal yang tinggi kepada Allah. Jadi mungkin kita nak tumpang kereta orang lain. Kalau kita nak tumpang kereta orang, bukan mudah zaman sekarang ni. Tahan memang setengah jam tak berhenti. Jadi kita bacalah ayat ni 3 kali. Jadi kita tiuplah, kita tembuslah kat mana-mana kereta yang kita nak minta tolong.
Nah, kita kata, ya Allah Tuhan aku minta lah kereta tu berhenti nak tolong aku ni, bawa aku pergi cari pomen sebagainya. InsyaAllah kereta dia terus berhenti, akan bawa kita, dan akan kalau kita nak balik pun dia akan hantar sampai ke rumah lah. Kan? Kemudian ayat ni juga kalau bagi tentera ke, bagi polis ke, mereka ini akan terdedah kepada peluru, kan? Terdedah kepada peluru. Jadi bila mereka amal ayat ni, insya-Allah Allah tolong mereka. Kalau macam dalam satu serangan ke apakah, orang tembak bukan takluk, tak kena. Dengan izin Allah, Allah Ta'ala simpangkan semua benda-benda yang bahaya, benda-benda peluru yang membahayakan tadi, dia simpang, tak kena kita. Kan? Kalau kita dalam kita nak menternak binatang, jadi kita bila kita mula nak menternak tu, kita bacalah ayat ni, kita mohon pada Allah, insya-Allah ternakan kita tu menjadi, kan? Tak disangka-sangka kita dapat rezeki melalui peternakan, melalui perniagaan, apa-apa sahaja hajat kita. Tapi kita ingat, bila kita baca ayat tadi, kita mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan kita buat sambil lewa macam tu, tak boleh. Katalah, semula kita nak bergerak perjalanan kita, kita berdoa pada Allah, ya Allah Tuhan aku, selamatlah perjalanan aku pergi dan balik. Berarti kita baca ayat tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Ya Allah, selamatlah perjalanan aku pergi dan balik, dan mudahkanlah semua urusan. Itu saja, insya-Allah perjalanan kita bagus dan semua urusan-urusan kita jadi mudah. Kan? Kita ada banyaklah testimoni. Ada satu masa diceritakanlah, kan, dalam satu pertempuran tu, kan, jadi tembak tak kena, kan. Jadi ada di kalangan orang yang amalkan ni, dia berasa gembira lah sebab orang tembak pun dia tak kena, kan. Kemudian dia pun mengorat anak dara sakai, orang asli. Lepas tu dia berzina. Bila dia berzina tadi, bila lepas pada berzina tu, orang tembak memang kena. Allah Ta'ala tak akan tolong orang-orang yang melakukan kejahatan dan maksiat. Jadi kalau nak guna ayat ni, jangan nak guna hikmat ayat ni, jangan bagi Allah marah. Kalau di pihak yang salah, memang tak ada jaminan. Kena berada di jalan yang betul, jalan yang diredai oleh Allah. Mintalah, kita duduk, kita baca ayat ni sekali, kita mintalah pada Allah Ta'ala apa segala hajat kita yang diredai oleh Allah, yang tak diredai oleh Allah Ta'ala jadi, tapi sekali je, lepas tu tak akan menjadi lagi untuk selama-lama dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan cuba untuk buat kejahatan guna ayat ini. Ini ayat yang besar. Jadi saya ijazahkan untuk mereka yang nak mengamalkan untuk tujuan kebaikan. Kalau tujuan kejahatan, saya tidak meredainya, dan saya berlepas dirilah daripada mereka yang jadi saya tidak maulah bersekongkol dengan mereka yang nak buat untuk tujuan kejahatan. Jadi saya mohon ampun pada Allah Subhanahu